Bolehkah kita meraihkan perayaan agama lain? Boleh. Dia kata tak boleh. Merayakan. Ra'i lain, raya lain. Menganggap perayaan juga tak boleh. Sayyidina Umar dia masuk Islam. Bila ketika perayaan orang kafir Quraisy dengan berhala Lata wal Uzza, orang Mekah pun berayalah. Sayyidina Umar bersedih hati. Nabi lalu, Nabi tengok, kenapa kamu bersedih? Sedihlah pasal dulu masa saya kafir, saya raya lah masa ni Ini saya Islam dah. Nabi kata tak apa. Allah bagi kepada orang Islam 2 hari raya. Sebab tu ulama pun sepakat 2 hari raya ni kita boleh anggap hari perayaan. Hak lain tak boleh. Ra'i ni tengok keadaan. Guana jiran kita orang Kristian, dia buat ada makan-makan sepenuh raya dia, kita ra'i ke dia pergi makan, tak ada salah. Yang tak boleh kita pergi perayaan dia, kita buat benda yang dia buat dalam bidang agama, tak boleh. Dia genji-genji tokong, kita buat juga genji-genji tokong. Dia buat calik gini, kita buat calik gitu juga, balik awal kita. Faham tak ke?